Bunyi bising kedai mamak tiba-tiba sunyi, hanya bunyi ting-ting. Wey, kau dengar tak aku cakap ni? Kejap-kejap, tengah scroll TikTok ni. Yo Ashri balik lagi. Bukan nak marah, cuma nak tegur. Kenapa leher kau makin bengkok tu? Drop it. Bangun pagi buta, mata belum celik. Tangan rabat tepi katil cari benda pelik. Bukan cari tasbih, bukan cari air. Cari phone dulu tengok status siapa kaya. Dalam bas, dalam tren semua tunduk bawah. Macam tengah solat tapi hati tengah gundah. Muka tak pandang orang, mata fokus cahaya. Inilah zaman tunduk, dunia penuh gaya. Keluar lepak mamat, konon nak borak. Sekali sampai meja semua buat perangai corak. Tangan pegang sudu, mata tengok story. Kawan depan mata tapi kau in a hurry. Nak balas komen orang yang kau tak kenal pun. Tapi kawan depan mata kau buat macam patung. Kita online selalu tapi offline kita sunyi. Hidup dalam screen macam bunyi yang tersembunyi. Oh, tunduk selalu. Dunia dalam screen buat kau jadi bisu. Depan matanya tak, tapi kau kejar isu. Tunduk selalu. Bujang ke, kawin ke, kita semua serupa. Manusia depan mata, tapi kita yang lupa. Post gambar makanan sebelum suap mulut. Lunch hari ni uols, hati rasa tersangkut. Kalau like sikit rasa macam dunia nak kiamat. Padahal perut lapar tapi sibuk nak format. Kita hamba screen, kita hamba data. Sampai lupa nak pandang indahnya dunia nyata. Leher makin lengguh, mata makin kabur. Kejar dunia digital sampai jiwa pun lebur. Angkatlah muka, senyumlah sikit. Dunia ni luar, bukan 5 inci je. Jangan sampai kita hilang dalam cahaya. Oh, tunduk selalu. Dunia dalam screen buat kau jadi bisu. Depan matanya tak, tapi kau kejar isu. Tunduk selalu. Bujang ke, kawin ke, kita semua serupa. Manusia depan mata, tapi kita yang lupa. Simpan phone tu jap. Tengok kiri, tengok kanan. Ada orang nak borak tu. Layanlah jap. Peace out.